Dapat satu benda fitnah, kita share. Bila kita kongsi, masuk dalam grup WhatsApp ada 250 orang. Ada 10 grup. Satu video fitnah kita masuk, dilihat oleh 250 orang, baru satu grup. 10 grup ada 2,500 orang, baru WhatsApp. Benda fitnah itu dalam WhatsApp sahaja sudah 2,500 dosa besar. Satu hari kita buat. Yang ni lah yang disebut akhir zaman. Satu fitnah sehingga menjadikan kehidupan kamu gelap gelita. Ni Nabi kata, wahai umat akhir zaman, ketika kamu mampu untuk buat benda baik, usaha dan perbanyakkan benda baik sebelum sampai satu masa, iaitulah kamu bertemu dengan alam fitnah. Ketika itu kamu merasakan dunia ini gelap. Nak buat benda baik susah, nak solat susah, nak baca Quran susah. Daripada tahun lepas tak sentuh-sentuh Quran.